So ada orang yang dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz? Ada tak ayat-ayat ke bacaan ke bagi isteri saya lupa kat saya Ustaz?" Tu dia minta ayat ke apa bacaan, minta isteri dia lupa dia Ustaz. Ujung tu perkataan Ustaz tu. Awak tak tahu dah ada yang macam tu juga. Kata, "Ustaz, bagi lupa tu." Lupa tu itu kita cuba-cuba faham ada masalah tu, masalah berat tu. Tapi minta lupa Ustaz. Maknanya adalah waktu dia lagi dia tak lupa dah lah. Jadi saya tanya balik pasal apa? Susah Ustaz. Susah Ustaz. Kan duduk di rumah tu tak apa lah. Duduk di rumah tu tak apa. Tapi bila saya pergi kerja Ustaz, dia selalu telefon saya. Bila saya tak angkat, jauh tu Ustaz. Tempat kerja saya dengan rumah Ustaz, jauh. Saya tanya dia, "Abang, sabarlah, tempat kerja jauh. Tapi Ustaz, bila saya tak angkat, saya matikan handphone saya, dia main." Kita membaca kitab Uqudul Lujain. Kita sampai pada muka surat 47. Masih dalam perkara yang ke-14. Jadi kita ambil atas sekali. Iaitu kata pengarang, dari kerana inilah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata. Kita tengok nota kaki 34. Abu Sulaiman ni iaitu Abdul Rahman bin Atiyah Ad-Darani. Dia kata sini salah seorang daripada ulama ahli sunnah wal jamaah dan daripada tokoh dalam ilmu tasawuf pada kurun yang ketiga Hijrah. Tuan-tuan boleh semak bawah sekali tu kat nota kaki, tapi dia tulis Arab. Saya tak baca lah yang Arab tu, saya terjemah terus. Dia daripada penduduk Daraya. Daraya ni iaitu qaryah daripada beberapa qaryah Damsyik, Syria. Jadi di Syria, bahasa Arab dia kata Suria. Tapi kita sebut Syria. Jadi Syria ni dia kawasan belah mana? Belah selatan. Yang nama tempat tu Daraya. Jadi Imam Abu Sulaiman ni daripada situ, maka dia dapat satu gelaran berdasarkan kepada nama kampung dia, Daraya Ad-Darani. Inilah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi bahawasanya Abu Sulaiman ini adalah seorang tokoh imam yang besar, seorang yang paling zuhud pada zaman dia. Dilahirkan pada tahun 140 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 215 Hijrah. Baik, sikit tentang siapakah Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia daripada kalangan yang kita boleh sebut salafus soleh. Orang salaf yang dahulu, yang soleh. Baik, kita tengok apa yang dia kata. Ma syaghalaka 'anillah min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika zammun. Maksudnya apa yang melekakan engkau daripada mengingati Allah Ta'ala, iaitu daripada ahli, maksud ahli itu keluarga, ataupun kita boleh sebut isteri, ataupun bagi pihak isteri suami dia, harta benda dan anak pinak. Jadi kalau kita terjemah ahli pada mula tu keluarga, sini dah ada perkataan anak pinak. Jadi anak ke bawah lah, cucu ke, cicit dia ke,
maka ia membawa kecelakaan ke atasmu. Baik, mari kita cuba faham apa yang Imam Abu Sulaiman sebut. Seseorang, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Jadi faham kita kat sini tu yang aqil baligh, yang mukallaf. Sebab kita ni yang mukallaf dituntut. Hal-hal agama ni kita dituntut. Maka antara yang kita dituntut apa dia? Iaitu kita kena selalu sibukkan diri kita dengan Allah, zat yang mencipta kita. Sebaliknya, apabila seseorang itu dia tak sibuk dengan Allah Ta'ala, tapi dia sibuk dengan pasangan dia. Kalau yang si isteri sibuk dengan suami dia, berkepit sana sini suami dia pergi, dia pun nak pergi sama. Oh, sibuk. Balik-balik kat rumah tu Allah sembang tak menang. Keluar-keluar dia punya dok call, dia punya dok telefon. Tu contoh lah, sikit contoh. Tak sebut contoh, dia tak faham macam mana Ustaz sibuk dengan suami. Lepas tu kalau kita rasa nak tambah, nak tokok tambah lagi, boh lah. Yang kita faham apa dia? Isteri dia ni sibuk sungguh dengan laki dia. Tak apalah, laki dia kan. Tak apa bukan laki orang, laki dia. Tapi laki dia pun tak usah buat macam tu. Dah halorat pasal apa? Tu laki dia. Dalam masalah dia, laki dia tu duk merongok kat aku. Duk merongok kat aku. Aku tak tahulah dengan bini aku. Baguslah tu, dia ambil berat lah tu. Jadi bila macam tu punya bunyi, maknanya cara dia sibuk tu keterlaluan. Keterlaluan. So ada orang yang dia telefon saya, dia kata, Ustaz macam mana Ustaz, ada tak ayat-ayat ke bacaan ke bagi isteri saya lupa kat saya Ustaz? Tu dia minta ayat ke apa bacaan, minta isteri dia lupa dia Ustaz. Ujung tu perkataan Ustaz tu. Awak tak tahu dah ada yang macam tu juga. Kata Ustaz bagi lupa tu. Lupa tu itu kita cuba-cuba faham ada masalah tu, masalah berat tu. Tapi minta lupa Ustaz. Maknanya adalah waktu dia lagi dia tak lupa dah lah. Jadi saya tanya balik pasal apa? Susah Ustaz. Susah Ustaz. Kan duduk di rumah tu tak apa lah. Duduk di rumah tu tak apa. Tapi bila saya pergi kerja Ustaz, dia selalu telefon saya. Bila saya tak angkat, jauh tu Ustaz. Tempat kerja saya dengan rumah Ustaz, jauh. Saya tanya dia, abang, sabarlah, tempat kerja jauh. Tapi Ustaz, bila saya tak angkat, saya matikan handphone saya, dia main. Jadi macam mana Ustaz ada Ustaz? Selama ni saya tak jumpa lagi lah ayat lupa Ustaz tu. Ayat bagi lupa, tapi Ustaz, lupa Ustaz sudah. Jenuh kita. Jadi itulah contoh dia. Jadi bila kita sebut macam ni kan, pelik Ustaz, macam tak berlaku Ustaz. Apa duk macam tu punya sayang ke lelaki, sabar-sabar lah. Boleh sabar. Ada orang tak boleh sabar. Jadi mujarab masa mereka kahwin tu. Tak boleh nak berenggang masuk. Payah. Baik. Tapi apabila dengan pasangan dia, isteri terhadap suami dia, sebaliknya pun sama. Sibuk dengan isteri dia. Pada satu sudut baguslah. Bagus. Dia tak akan makan di tempat kerja. Ni pun biasa kita dengar. Ni pengakuan satu lelaki, dia habaq saya Ustaz. Tak pernah, betul Ustaz. Saya, Allah saksi Ustaz. Saya tak pernah makan di luar tanpa isteri saya. Jadi kalau saya berjalan, saya bawa bekal yang perempuan saya masak. Setia. Setia sungguh. Jadi kalau saya tak bawa, jadi saya memang saya bertahan lapar ke, dahaga ke, balik baru saya makan depan dia. Dia habaq masa dia rehat, masa kerja, ada masa rehat. Pakak-pakak keluar lah.
pergi kedai ke, kan? Pergi tempat makan apa semua. Tak apalah, saya masuk surau Ustaz, mayang duha, lepas tu ambil Quran baca. Siapa tak bawa duit, kesian sampai tak bawa duit. Bukan tak bawa duit, tapi saya makan tu, jadi tak apa nak boleh masuk sebab isteri tak ada depan saya. Ni rasa macam isteri baca doa apa tak tahu. Sungguh, ni kita hidup ni sekian lama ni macam-macam kisah-kisah. Ini kita dengar tu. Macam mana Ustaz? Pelik Ustaz. Tak baik buat macam tu. Tak boleh duk sangka yang bukan-bukan. Kita sangka baik. Alhamdulillah tu, mereka mesra sangat tu. Mesra. Baik.